Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Alhamdulillah, kita sambung dan teruskan lagi kuliah ataupun pengajian kita pada malam ini dengan bertajuk 10 orang sahabat yang dijamin masuk syurga. Dan pada malam ini kita akan bermuzakarah, berkongsi berita dan maklumat mengenai sahabat yang ketiga, para sahabat Nabi yang ketiga, yang bernama Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu adalah termasuk di kalangan kaum Quraisy yang jalur keturunan nasab beliau bertemu dengan nasab keturunan Nabi SAW pada datuk yang moyang yang bernama Abdul Manaf. Jadi Sayyidina Uthman ni bukan Bani Hashim dan Bani Muttalib, dia atas lagi. Maksudnya atas lagi tu apa? Dia kalau dari segi pertemuan antara nasab dia dengan Nabi jauh, mungkin datuk yang ke-5 ke atas atau sebagainya. Beliau merupakan orang yang ke-5 masuk Islam. Jadi termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam. Dan merupakan, kalau tak salah saya, merupakan orang yang didakwahkan oleh Sayyidina Abu Bakar, termasuk orang yang didakwakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ketika itu berusia 35 tahun. Jadi jarak Sayyidina Uthman dengan Nabi ni lebih kurang tak sampai 10 tahun. Ketika Sayyidina Uthman berusia, Nabi berdakwah, awal-awal berdakwah, Sayyidina Uthman ni baru berusia 35 tahun. Dan memang sahabat-sahabat Nabi yang terkenal, yang termasyhur, yang hebat-hebat ni, kebanyakan mereka memang usia 30-an ketika memeluk Islam tu, usia 30-an. Ketika betul-betul muda dan matang. Wa kana hasanul wajhi, dan Sayyidina Uthman bin Affan ni merupakan salah seorang sahabat yang paling, boleh dikatakan paling tampan, paling handsome, yang memiliki kulit yang halus, janggut yang tebal. Jadi orang handsome tu, tebal ke janggut ke nipis ke janggut dia, kalau dah handsome tu handsome je, kan? Yang lecehnya nak paksa handsome tu. Kita nak paksa diri kita handsome tu, kadang kita tebal tak cantik, kita nipis pun tak cantik, semua salah. As'al ar-ra'si, dan dalam ni dia beritahu as'al ar-ra'si, ada beberapa riwayat. Ada yang mengatakan Sayyidina Uthman ni dahinya luas. Ada yang mengatakan botak tengah. Tapi botak tengah, macam saya kata, kalau dah handsome tu botak ke, botak tengah ke, kan, rambut panjang ke, tetap handsome. Yang beritahu ni bukan sekadar pujian kosong, tidak.
Dan mereka ni jujur, para sahabat ni jujur. Jujur dalam menceritakan ciri-ciri, watak-watak, gambaran-gambaran seseorang. Azimul katifaini, memiliki bahu yang lebar. Dan panggilan untuk Sayyidina Uthman ni adalah Zun Nurain. Zun tu yang zu tu kalau kita bahasa Melayu pemilik atau orang yang memiliki. An-Nurain ini dua cahaya. Kerana beliau telah berkahwin dengan dua puteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW wafat dalam keadaan baginda redha dengan Sayyidina Uthman. Maksudnya Nabi wafat dulu. Dalam ini kita akan kongsikan beberapa kisah jasa Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Tak terlalu panjang macam Abu Bakar dan Umar, insya-Allah. Islamu Uthman, keislaman Sayyidina Uthman. Adalah Sayyidina Uthman merupakan pemuda Quraisy yang pertama masuk Islam. Dan beliau ini adalah orang yang kaya, ghaniyan, kaya. Wa karimal akhlaqi, dan memiliki akhlak yang mulia. Dalam dirinya itu sudah ada tabiat-tabiat, perangai-perangai yang baik, budi pekerti yang baik. Syarifan nasabi fi qaumihi, dan memiliki keturunan yang mulia di kalangan kaumnya. Sampaikan wanita di kaum Quraisy ni selalu pernah mendendangkan syair memuji ketampanan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Uhibbuka warrahmana hubba Quraisyin Uthmana. Aku cinta kepada engkau wahai Allah yang Maha Rahman seperti cintaku kepada Quraisy, iaitu kepada Uthman. Tapi Sayyidina Uthman dengan ketampanan dia, kekayaan dia, jadi awal-awal Islam tu bukan yang masuk Islam tu orang-orang yang lemah saja, tidak. Awal-awal yang masuk Islam tu di kalangan orang-orang yang memang mulia di kalangan orang kaum Quraisy, iaitu di antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan di antaranya juga adalah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, yang memiliki kelebihan pada wajahnya, pada kekayaannya. Tapi nak dijadikan satu sunnatullah ataupun satu sunnah dalam berjuang, memang sesiapa saja di awal-awal Islam tu yang ingin ingin beragama Islam, ingin menerima Islam, akan diuji. Maka ketika mana mereka mengetahui keislaman Sayyidina Uthman, tahulul hubbu ilal karahiyatin syadidah, maka berubahlah daripada sayang kepada benci. Daripada sayang Sayyidina Uthman kepada membencinya. Kenapa mereka tu benci Sayyidina Uthman masuk Islam? Kerana orang seperti Sayyidina Uthman ini adalah idola para pemuda ketika itu. Sehingga keislaman Sayyidina Uthman ini akan menjadi sebab pemuda-pemuda lain pun masuk Islam. Yang mana pemuda-pemuda Quraisy ini menjadikan Sayyidina Uthman ini sebagai idola. Mereka suka nak ikut lifestyle, gaya pakaian Sayyidina Uthman. Dan seperti mana orang lain di kalangan kaum sahabat yang lain ditimpa siksaan demi siksaan, begitu jugalah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu pun mendapat siksaan-siksaan. Maka berdirilah Hakam bin Abul As, pakcik kepada Uthman. Dia telah mengikat Sayyidina Uthman dengan tali, diikat
Sayyidina Osman dengan tali, kemudian dikurung tanpa diberi makan. Dan diperintahkan, kembalilah kamu ke agama bapa, datuk, nenek moyang kamu. Aku tidak akan membiarkan kamu, aku tidak akan melepaskan kamu. Aku akan sentiasa mengurung kau sampailah kau meninggalkan agama Muhammad. Bayangkan orang yang memiliki kekayaan, yang masa tu keagamaan ni, Islam yang dibawa oleh Nabi tu belum nampak. Belum nampak lagi. Hasil ni belum ada. Tapi kalau hidayah tu sudah ada di dalam diri seseorang, walaupun dia tidak nampak hasilnya, apa yang dibawa oleh Nabi itu tak nampak lagi, tapi kepercayaan dan keyakinan dia tadi membuatkan kekayaan dia, ketampanannya, segalanya dikorbankan untuk mempertahankan agama. Wa Utsman sabirun muhtasibun. Sayyidina Utsman bersabar dan mengharapkan ganjaran, dan dia menanggung kesakitan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah Hakam bin Abdul As, pakciknya tadi, tidak menemui satu jalan yang lain, cara lain untuk mengazab, menyiksa Utsman. Dah tak ada dah. Sehinggalah dia telah buat satu siksaan yang dahsyat. Dia telah baringkan Utsman di tanah, kemudian dinyalakan api di bawahnya. Kemudian asap tadi telah dia telungkupkan Sayyidina Utsman. Dia tak rasukkan api itu, tidak bakar Sayyidina Utsman, tapi dia telungkupkan Sayyidina Utsman, sehingga asap api tadi membuatkan Sayyidina Utsman itu tercungap-cungap dan tak bernafas, hampir-hampir mati. Tapi Sayyidina Utsman dengan suara yang tinggi menyeru, la wallahi la atruka dini, demi Allah saya tidak akan meninggalkan agama saya. La wallahi la ufariqa nabi, aku tidak akan sesekali, demi Allah tidak akan sesekali aku berpisah lagi dengan nabiku. Setiap kali bertambahnya siksaan Hakam kepada Utsman, maka bertambahlah pegangan Utsman dengan agamanya. Dan puncak terakhirnya, akhirnya kalahlah yang menyiksa. Ya isa anhu amhu, maka pakciknya pun berputus asa, lalu melepaskan Sayyidina Utsman. Tak boleh dibunuh, kalau bunuh jadi peperangan. Mereka ni saling menjaga, menuntut hak darah masing-masing. Orang Quraisy ni orang-orang yang mulia, yang jaga. Mereka nak bunuh boleh saja, tapi disiksa tu supaya tinggalkan agama. Tapi Sayyidina Utsman kekal, semakin bertambah siksaan tu semakin kuat iman dia. Itu beza orang lama dengan orang sekarang, orang kita. Ya. Mereka semakin kuat, tambah siksaan, maka semakin tambah yakin dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau tambah cengkaman, semakin mudah kita cari dalil. Cuba cari pendapat ulama yang lemah sikit, yang lebih rendah, yang lebih ringan. Zawaj Utsman min Ruqayyah thumma Ummi Kulthum. Perkahwinan Nabi Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu dengan Sayyidatina Ruqayyah, kemudian Sayyidatina Ummu Kulthum. Sebelum perkahwinan ini, Abu Lahab merupakan orang yang paling benci dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah dan juga Abu Lahab ni benci dengan Nabi dan benci dengan isteri Nabi yang bernama Sayyidatina Khadijah. Khadijah ni adalah isteri Nabi yang pertama yang darinya lahir anak-anak putera dan puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri kepada Abu Lahab bernama Ummu Jamil. Ummu Jamil binti Harab. Binti Harb. Itulah wanita yang sangat buruk akhlaknya, yang Al-Quran menggelarnya sebagai hammalatal
Hatab, orang yang selalu memikul kayu bakau. Li'annaha kanat takidu li Rasulillah wa tuharimu. Dan kenapa dipanggil Hammalatul Hatab? Kerana dia selalu mengganggu, membuat tipu daya, muslihat-muslihat, menyusahkan, menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ni, Abu Lahab dan isterinya, berpakat untuk menyiksa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara caranya adalah, salah satunya, selain daripada mengganggu, letak sampah, letak bakar kayu api dan sebagainya, menaburkan pasir di kepala Nabi SAW, di antaranya adalah mereka memerintahkan kedua anak lelaki mereka yang bernama Utbah dan Utaibah untuk menceraikan puteri Nabi, isteri mereka yang merupakan puteri Nabi SAW, yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Jadi Sayyidina Uthman, Nabi dengan Abu Lahab tu kan pakcik dengan anak buah, bukan adik-beradik. Jadi pakcik dengan anak buah. Anak Nabi kahwin dengan Abu Lahab. Sebab Abu Lahab ni beza dia tak jauh dengan Nabi, tapi lebih tua lagi lah. Sayyidina Abbas lebih tua lagi. Paling muda tu Sayyidina Abbas. Nah, akhirnya mereka pun menceraikan kedua-dua menantu isteri mereka, isteri Utbah dan isteri Utaibah. Maka Uthman ingin berkahwin dengan Ruqayyah. Ketika Sayyidatina Ruqayyah diceraikan, maka Sayyidina Uthman pergi berjumpa Nabi SAW, lalu melamar Ruqayyah untuknya. Di lamaran ni dulu dia kena bagi tahu ni nak lamar untuk siapa. Kan? Untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Kalau yang berani dia datang untuk diri sendiri. Seperti mana kisah Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Abu Darda jadi orang tengah untuk melamar kepada bagi pihak Salman. Salman Al-Farisi sahabat yang dah tua, umur dia dah 200 tahun atau dia kata 400 tahun, dah tua. Sampai ke tuan rumah kata, kalau untuk Salman kami tak nak lah, tapi kalau untuk tuan kami ready. Abu Darda, benda tu tak salah, kan? Belum bertunang lagi, baru melamar. Maka Abu Darda pun setuju. Salman lama tak jumpa, apa cerita Abu Darda ni? Orang tu terima tak terima lamaran saya. Abu Darda pula serba salah dengan Sayyidina Salman. Maka mengelak terjumpa juga. Salman tanya, kenapa dah lama tak jumpa, apa cerita? Lamaran yang saya minta kamu lamarkan tadi. Saya minta maaf. Tuan rumah kata, kalau untuk kamu dia tak nak, tapi kalau untuk saya dia terima. Lalu saya pun telah berkahwin dengan perempuan tu. Maka Sayyidina Salman kata, kenapa kamu nak minta maaf kepada saya? Sepatutnya saya yang minta maaf kepada kamu, kerana saya telah mengganggu takdir yang untuk kamu, wanita yang ditakdirkan untuk kamu. Kalau kita dah left group, block, unfriend. Sebab tu kalau melamar tu jangan ikutkan sangat adat tu, bawa ni. Kalau tak jadi tu, ya Allah, tu yang jadi perang tu. Kalau selai sepinggang je, kalau tak banyak cara dia, tak adalah malu sangat, tak ada pelamin, tak ada apa-apa adat sangat, tak jadi tu biasa. Tapi kalau nak melamar je dah, macam-macam kita bawa, tak jadi tu yang tak bertegur dah. Tu semua macam tu. Ustaz ke orang biasa ke, boleh je terjebak dengan perkara-perkara merajuk dan sebagainya. Lalu Nabi pun mengawinkan Sayyidina Uthman dengan Ruqayyah. Sayyidina Uthman memang tampan dan handsome, dan Sayyidatina Ruqayyah pun cantik. Maka setelah perkahwinan Sayyidina Uthman dengan Ruqayyah,
bertambah benganglah dan bencilah orang Quraisy kepada Uthman. Maka ketika mana mereka tahu yang Nabi Sayyidina Uthman ni sayang kepada Rasulullah dan Rasulullah pun sayang kepada Sayyidina Uthman, dah jadi menantu dan mertua, maka bertambahlah siksaan kepada Sayyidina Uthman dan isterinya. Mereka telah merosakkan, menghancurkan perniagaan Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman orang berniaga, berdagang, sehingga Mekah tu terasa sempit bagi Sayyidina Uthman dan Ruqayyah. Maka mereka pun berhijrah ke Habasyah. Sayyidina Uthman dan isterinya berhijrah ke Habasyah. Itulah hijrah yang pertama dalam Islam. Jadi Sayyidina Uthman ni dia berhijrah sebanyak 3 kali. 3 kali. Hijrah Habasyah 2 kali tu diikuti oleh Sayyidina Uthman. Kemudian hijrah yang ke Madinah pun turut Sayyidina Uthman. Mesti itulah satu kewajipan, tapi lambat sedikit daripada yang lain. Akan tetapi setelah beberapa bulan, kata saya sebulan, kata saya, ataupun 2 bulan di Habasyah, di negara orang lain, bukan orang Arab. Habasyah itu kan orang Afrika. Maka Sayyidatina Ruqayyah rindu kepada Makkah. Maka mereka pun pulang ke Mekah. Sampainya di Mekah, mereka mendapati bahawa ibu Sayyidatina Ruqayyah, iaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, telah meninggal dunia. Dan selepas itu Sayyidina Uthman dan Sayyidatina Ruqayyah bersedih atas kewafatan Siti Khadijah. Allah telah menggantikannya dengan mendapatkan zuriat daripada Sayyidina Uthman dan Sayyidatina Ruqayyah, seorang lelaki yang bernama Abdullah. Dan ketika hijrah ke Madinah, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu pun turut hijrah, tapi lambat di akhir-akhir. Kenapa? Kerana ketika itu isterinya yang bernama Sayyidatina Ruqayyah ni dah sakit. Maka Sayyidina Uthman tidak ikut hijrah di awal-awal hijrah ke Madinah. Dan sebab sakit yang menimpa, di antara sebab sakit yang menimpa ataupun mungkin sakit yang dialami oleh Siti Ruqayyah itu selepas kewafatan anaknya yang bernama Abdullah tadi. Jadi lahirnya Abdullah, tak lama kemudian meninggal dunia, sakitlah Ruqayyah. Sampailah dan setibanya di Madinah, isterinya pun sakit. Sampai Sayyidina Uthman minta izin kepada Nabi SAW untuk tidak turut serta dalam peperangan Badar. Tapi Sayyidina Uthman tu Al-Badri. Sayyidina Uthman tu termasuk para sahabat Badar, walaupun tidak menyertai peperangan Badar. Kenapa? Kerana kalau bukan kerana jaga isteri, dan Nabi sendiri Nabi perintahkan Uthman untuk jaga anak dia, isteri dia. Maka Sayyidina Uthman ni tidak menyertai peperangan Badar, tapi mendapatkan harta ghanimah daripada peperangan tadi. Kenapa? Kerana beliau seperti orang yang hijrah, orang yang memang turut serta dalam peperangan. Keinginannya, kecintaannya untuk berperang tu sama saja. Hanya saja asbab yang lain, tanggungjawab sebagai seorang suami yang perlu berada di samping isterinya. Nabi contohkan kepada kita dalam berdakwah, dalam mengamalkan agama. Kita nak amalkan agama tu sampai mati. Dan orang yang pertama sekali yang patut kita bawa ke dalam agama tu adalah isteri kita. Orang yang patut kita kawal dan jaga dan pantau keimanan dan amalan dia adalah isteri kita. Maka jangan kita bermudah-mudahan, tak apalah, isteri kita boleh maafkan, isteri kita boleh berdikari, boleh selesaikan semuanya. Tidak seperti itu yang dicontohkan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Satu amalan yang besar, yang tidak ada amalan yang lebih besar daripada itu, iaitu hijrah ke Madinah. Itu pun ditangguhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Sayyidina Osman kerana menjaga isteri. Bukan kita kata ini sebab yang isteri dia tu anak puteri Nabi Ruqayyah, tidak. Tidak seperti itu. Nabi tidak pilih kasih sampai macam tu. Bahkan dalam peperangan yang pertama dalam Islam, yang peperangan yang sangat-sangat menyemangatkan Nabi, maksudnya memang tidak ada jaminan boleh menang ketika itu. Itu pun Sayyidina Osman tu diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk merawat dan menjaga isterinya. Padahal Sayyidina Osman tu bukan doktor kan. Sayyidina Osman tu bukan duduk dengan isteri tu dia rawat, dia bagi ubat. Tidak, Sayyidina Osman tu bukan doktor. Sayyidina Osman tu pedagang, peniaga. Tapi memang orang sakit tu perlukan yang menemani. Maka kita perlu faham, kita jangan kata kamu ni sayang isteri, duduk bawah ketiak je isteri, kan. Nak pergi minum kopi pun susah, apa lagi nak pergi Palestin. Contohnya kan. Contoh. Jangan terasa samalah kita. Macam mana kan? Tidak. Dah kewajipan, itulah tanggungjawab. Kalau tak ada isteri, boleh je pergi perang. Contoh je kan. Semangat lelaki tu kalau cakap tu memang macam tu. Hakikatnya tak ada juga. Tapi ini yang Nabi contohkan. Cuma yang penting kita kena ada semangat. Dan ini dalam, jangan kita pandang satu sudut je. Oh, kalau macam tu, kalau orang dakwah tinggalkan isteri, maknanya tak ikut sunnah Nabi. Tidak. Banyak kisah tu yang menceritakan bahawa banyak para sahabat yang berperang dan tidak diketahui bila masa mereka akan pulang. Bahkan ada sahabat yang tak nak pergi perang, balik rumah isteri dia kutuk, pengecut kamu tu, kamu saja je bagi alasan yang kaki kamu tu tempang, kamu tak nak mati syahid, kamu penakut. Sayyidina Ammar bin Jamur radhiyallahu anhu, balik, Nabi dah bagi izin lah, tak payah keluar, tak payah pergi perang. Kan? Mesti dia kata kamu penakut. Terus dia pergi, doa, ya Allah jangan balikkan saya. Allahu akbar. Tapi maksudnya apa? Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara tu, Islam tu mengajar kepada wasatiyah, tengah-tengah. Jangan sampai kepada qadariyah, jangan sampai ke jabariyah. Kita ahli sunnah wal jamaah wasatiyah, tengah-tengah. Kerana kita nak amal agama ni sampai mati. Kalau isteri kita tidak redha, isteri kita tidak ingin ikut serta dalam dakwah kita, dalam misi kita, dalam perjuangan kita, susahlah kita nak beramal. Kita lihat bagaimana Nabi Nuh AS, Nabi Hud AS, mereka, isteri mereka tu, Nabi Lut AS, isteri mereka tu tak beri kerjasama. Bahkan di belakang mereka, isteri dia merosakkan nama dia, berpakat untuk menghancurkan dia. Maka kita perlu bawa diri kita dan isteri kita dalam amal agama, fahamkan dia betul-betul, pengorbanan dan sebagainya. Jangan yang kita cerita tu pasal Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di tengah-tengah padang pasir, di tengah-tengah tanah yang kering kontang. Kamu kena jadi macam tu. Kamu kena jadi macam Nabi Ibrahim juga. Kalau kamu nak suruh isteri kamu tu jadi Siti Hajar, kamu kena jadi Nabi Ibrahim. Kita kena jadi Nabi Ibrahim yang berani dengan kebenaran, melawan orang-orang kafir, melawan Azar sebagai pakcik dia. Betul-betul dengan tauhid dia, nekat betul-betul ikut taat perintah Allah untuk sembelih anak dia sendiri. Jadi seperti Nabi Ibrahim, baru isteri kita jadi seperti Siti Hajar. Jangan isteri kita Siti Asiyah, kita jadi Firaun, nauzubillah. Dan setelah orang Islam kembali dari peperangan Badar dalam keadaan menang, dan kegembiraan tadi bercampurlah dengan tangisan air mata
kerana Sayyidatina Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meninggal dunia. Jadilah Sayyidina Osman tu duda tanpa isteri. Dulunya dia menantu Nabi, sekarang dah tak ada isteri lagi. Kemudian Nabi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu setelah mengetahui yang Sayyidina Osman ni dah tak ada isteri lagi, dah duda, maka Sayyidina Umar ingin mengahwinkan anak putrinya yang bernama Sayyidatina Hafsah kepada Osman. Tapi Sayyidina Osman tak nak. Wah, kan, hebat dia orang ni. Sayyidina Umar nak kahwinkan Hafsah yang akhirnya jadi isteri Nabi. Sayyidina Umar nak kahwinkan Hafsah dengan Sayyidina Osman. Sayyidina Osman tidak mahu. Dia tak tulis kat sini kenapa. Sebab mungkin buku ni untuk kanak-kanak kot. Dia tak ceritakan terlalu detail. Tapi Sayyidina Umar tu merajuk. Sayyidina Umar tu merajuk jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita, ya Rasulullah, saya nak kahwin dengan anak perempuan saya Hafsah dengan Osman. Dia tak nak. Tapi Nabi pandai juga. Kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, kalau macam tu Siti Hafsah anak perempuan kamu akan dikahwinkan dengan orang yang lebih baik daripada Osman. Dan Osman pun akan berkahwin dengan orang yang lebih baik daripada Hafsah. Jadi adil lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan Siti Hafsah, Sayyidina Osman kahwin dengan anak Nabi yang lain, iaitu Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Akhirnya dua-dua redha lah. Kan. Dan Ummu Kulsum ni memang kan awal cerita tadi, Ummu Kulsum ni isteri kepada anak Abu Lahab, kan, salah satu Utbah ataupun Utaibah yang diceraikan. Jadi mula-mula Sayyidina Osman kahwin dengan Ruqayyah yang diceraikan juga. Sampai Ruqayyah mati, Ummu Kulsum tu tak pernah berkahwin dengan siapa-siapa. Selepas diceraikan, masa dicerai-ceraikan awal Islam tu mungkin awal-awal dah lebih berapa tahun dah hijrah. Di Mekah tu dah 13 tahun kan. Lepas tu dah sampai di peperangan Badar, mungkin dah 10 tahun Siti Ummu Kulsum tu tidak berkahwin. Seolah-olah memang menunggu, Allah simpan untuk Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Masya-Allah. Jadi ini bukan benda bid'ah kalau isteri meninggal kahwin dengan adik isteri lain, bukan bid'ah. Kan. Maksudnya benda tu tidak mengaibkan pun. Nabi sendiri mengahwinkan anak Nabi yang kedua perempuan kepada Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Maka ketika Nabi Sayyidina Osman berkahwin dengan Ummu Kulsum, maka Sayyidina Osman pun dipanggil Zunnurain, orang yang memiliki dua cahaya. Tapi itulah, Sayyidatina Ummu Kulsum radhiyallahu taala anha pun tak lama, tak panjang umur, meninggal dunia pada tahun ke-9 Hijriah. Dan ketika itu dah Nabi sallallahu alaihi wasallam dah tak ada anak perempuan lagi. Bahkan Nabi mengatakan kepada Osman, kalau saya ada anak perempuan lagi, saya akan kahwinkan anak saya dengan kamu. Masya-Allah. Ini memang menantu sejati. Ini baru betul-betul menantu kesayangan. Sayyidina Osman ni nama dia terikat dengan dua perkara yang hebat, yang besar. Yang pertama adalah infakkan harta di jalan Allah. Yang kedua adalah pemalu. Ini ciri khas Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Kalau Sayyidina Abu Bakar tu dengan lemah lembut, kan. Kalau Sayyidina Umar tu dengan keadilan. Tapi kalau dengan Sayyidina Osman ni terkenal dengan malu dan pemurah, dermawan. Sayyidina Abu Bakar tu dermawan juga, tapi tak kaya macam Sayyidina Osman. Sayyidina Umar tu dermawan juga, tapi tak kaya macam Sayyidina Osman. Sayyidina Abu Bakar dan Umar tu pemalu juga, tapi Sayyidina Osman lebih malu lagi. Sayyidina Osman ni telah, kalau tuan-tuan tahu, kalau sampai sekarang tu infak sedekah jariah yang telah dibuat oleh Sayyidina Osman tu sampai sekarang tu masih ada.
Sampai sekarang tu akaun ada nama akaun milik Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sampai sekarang, padahal 1400 tahun yang lalu. Ada satu cerita yang paling masyhur tentang perigi rumah. Rumah nama dia, rumah. Jadi di Madinah ni air dia tak terlalu cantik, tak terlalu jernih, yang mudah diminum. Dari tanah sumber air dia tu tak cantik lah. Berbeza dengan Mekah, dia air Zam-Zam. Maka orang-orang Madinah, orang-orang Islam di Madinah tu kalau nak minum air kena beli. Air yang untuk diminum tu tak ada perigi yang sedap tu, melainkan perigi rumah yang dimiliki oleh orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ni dia jual air. Dia jual air perigi dia tu, dia jual kepada orang Islam yang nak minum. Maka satu ketika Nabi SAW beritahu, barang siapa yang ingin membelikan untuk kita perigi rumah, yang sehingga dengan pembelian tadi baldi ataupun timba dia milik jadi orang Islam. Maka Sayyidina Uthman telah keluar pergi jumpa Yahudi tadi, kemudian meminta kepada Yahudi untuk menjualkan perigi tadi. Orang Yahudi ni tak nak. Dia orang Yahudi kan daripada dulu lagi. Tapi itulah, kita rasa macam orang Yahudi tu pandai kan. Tapi sebenarnya orang Islam tu lebih pandai lagi. Allah SWT takkan ciptakan agama tu pada penganut itu lebih bodoh daripada agama yang Allah murka tu, tidak. Cuma kadang-kadang kita tu mungkin tak baca sejarah dengan benar yang sebagainya. Sehingga kita rasa orang Yahudi tu pandai-pandai. Orang Islam tu lebih pandai lagi. Orang Islam tu lebih pandai lagi. Orang Yahudi tu pandai tipu. Nanti akan diceritakan. Jadi orang Yahudi ni dia kata, saya tak nak jual. Saya tak nak jual ni, perigi ni saya punya sumber kewangan saya. Okey, kalau macam tu Sayyidina Uthman kata, kami beli manfaat dia. Kami beli manfaat dia, sewa manfaat perigi tadi. Hari ni untuk saya, besok tu untuk kamu. Kamu nak jual, jual lah. Maka dia telah jual kepada Sayyidina Uthman sebanyak 12,000 dirham. 12,000 dirham. Kalau dalam riwayat lain mengatakan 20,000 dirham. Harga yang sangat mahal ketika itu. Jadi Sayyidina Uthman pun telah bagi tahu pada orang Islam, pada hari yang saya punya giliran untuk ambil perigi tadi, kamu ambil lah untuk 2 hari. Maka orang Islam pun telah sepakat. Mereka telah ambil 2 hari, ambil air daripada perigi tadi untuk bekalan selama 2 hari. Jadi keesokan harinya, ketika hari Yahudi yang giliran Yahudi untuk jual air tadi, tak ada orang Islam nak beli. Kan? Jadi orang Yahudi dah kena tipu. Ingat nak kencing dengan orang Islam. Orang Islam tak kaki kencing lah waktu tu kan. Maka dia pun tak terpaksalah menjual milik dia kepada Sayyidina Uthman dengan harga separuh lagi, dengan harga 8,000. Jadilah 20,000 ataupun 28, dalam riwayat kita 28,000 untuk sebuah perigi. Dalam masa yang lain juga Nabi SAW pernah beritahu, masjid kita ni sempit ni. Siapa nak luaskan masjid dia, masjid ni, maka Allah akan binakan syurga untuknya di syurga, malaikat untuknya di syurga. Maka Sayyidina Uthman datang jumpa Nabi SAW, berhasrat untuk membeli semua tanah-tanah yang ada di sekeliling Masjid Nabawi dan diluaskan Masjid Nabawi. Dan begitu juga dalam peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk merupakan peperangan yang sangat sukar. Ketika itu para sahabat dalam keadaan sangat sedikit bekalan dan kenderaan untuk memerangi orang-orang Rom yang lebih besar, negara yang berbesar daripada negara orang Hijaz ketika itu. Sayyidina Umar telah menyedekahkan separuh hartanya. Sayyidina Abu Bakar telah menyedekahkan seluruh hartanya. Dan umat Islam semua telah berkumpul menyerahkan segala-galanya. Tapi tak cukup juga. Maka Nabi berkhutbah lagi, bagi sedekah, bagi nasihat, bagi semangat pada sahabat untuk sedekah. Maka Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu datang, ya Rasulullah, saya ada 100 ekor unta untuk diinfakkan ke jalan Allah. Dengan cukup dengan bekalan tunggangan dan sebagainya. 100 ekor unta.
Kemudian Nabi berdiri lagi bagi khutbah, tak cukup lagi tu. Maka Uthman berdiri lagi, ya Rasulullah, 100 lagi unta untuk fisabilillah. Kali ketiga Nabi pun bangun lagi dan bagi khutbah. Sayyidina Uthman pun bangun lagi, ya Rasulullah, 100 ekor unta lagi untuk fisabilillah. Berapa? 300 ekor unta dengan muatannya diinfakkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pada itu Nabi pun dah lega, Nabi pun nak balik ke rumah. Sayyidina Uthman kejar Nabi, salam kaut. Salam kaut lah kalau panggil kan. Tapi masa tu banyaklah. Salam kaut. Dah bagi 300 ekor unta tadi, Sayyidina Uthman kejar Nabi, bawa Nabi sebanyak 1000 dirham. Bawa pimpin angkut 1000 dirham tadi, perak kan. Jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman dulu pakai perak, sekarang kertas kan. Rupiah lagi lah. Dan masa itulah Nabi SAW doa, ya Allah, Allahumma Uthman raditu anhu farda anhu. Di malam hari sepanjang malam tu Nabi doa, ya Allah, aku telah redha dengan Uthman, engkau redhalah dengan Uthman. Sampai pagi Nabi doa macam tu. Masya-Allah. Jadi Nabi tu ajar kita tu untuk doa tu betul-betul doa. Bukan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, amin. Kan. Walaupun Nabi ajar kita pendek dalam doa, tapi Nabi praktikkan berulang-ulang doa tu sampai pagi. Kenapa? Wa alima Rasulullah anna rabbahu, kerana bila Nabi kata kalau dengan cara macam tu Allah akan kabulkan. Nabi pun buat cara macam tu supaya Allah kabulkan. Nah, kita kena doa. Bila kita doa tu, kita kena doa sampai kita rasa Allah mesti kabulkan. Benar tak macam tu? Kita doa kan? Kita doa ni, doa dan ikhtiar. Padahal doa tu pun ikhtiar juga. Doa, pernah tak kita doa sampai kita yakin Allah mesti kabulkan? Perlu syarat, ada tanda Allah kabulkan doa kita lah dengan menangis. Selagi tak nangis, Allah tak akan terima. So kita nak nangis. Kenapa kita tak nangis? Sebab kita tak rasa yang Allah boleh buat. Kan, kalau jumpa doktor tu, doktor kata saya boleh buat, tapi itulah, tolonglah doktor. Kan? Tapi dengan Allah tu tak. Padahal kita tahu yang Allah lebih kuasa. Dan antara infak Sayyidina Uthman yang ketiga, yang berikutnya ketika Nabi wafat. Masa ketika Nabi wafat tu kan orang Islam ramai yang murtad. Jadi ekonomi di Madinah tu jatuh, merosot. Dan orang Islam pun dah agak miskin ketika itu dah jatuh. Tapi tiba-tiba di perbatasan Madinah tu datang kafilah, sebuah kafilah pedagang-pedagang yang membawa makanan, gandum-gandum, barley dan sebagainya. Penuh di sekeliling di perbatasan Madinah. Maka pedagang-pedagang datang. Pedagang-pedagang daripada Madinah datang nak jumpa dengan pemilik kafilah tadi. So pedagang ni nak berniaga. Dan kafilah tu semua pemiliknya adalah Sayyidina Uthman. Maka peniaga-peniaga Madinah jumpa. Okey, Tuan jual lah, kami nak beli barang-barangan ni, supaya kami nak jual kepada orang Madinah. Kami nak beli dengan harga 1 kali ganda. Sayyidina Uthman kata tak nak. Okay, kalau macam tu 3 kali ganda. Kami nak beli barang tuan dengan 3 kali ganda. Sayyidina Uthman kata ada orang boleh offer kepada saya lebih banyak lagi pada kamu. Jadi pedagang ni kata, macam mana ada orang lain yang boleh bagi tawaran yang lebih tinggi lagi, sedangkan tak ada siapa yang berniaga melainkan kami je. Maka Sayyidina Uthman kata sesungguhnya ada peniaga yang boleh menawarkan kepada saya 10 kali ganda lagi. Maka mereka kehairanan. Siapakah itu? Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kafilah saya ni, saya infakkan semuanya untuk orang Islam di Madinah. Masya-Allah. Itu yang pertama. Trademark Sayyidina Uthman, ciri khas Sayyidina Uthman adalah infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Infak, dermawan. Ini yang kedua adalah pemalu. Pemalu dalam kepribadian dia, dalam bercakap, dalam perangai dia, malu. Dan malu itu adalah akhlak Islam yang mulia. Wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah separuh daripada iman. Satu ketika
Nabi tu sedang bersama dengan para sahabat. Nabi bersama dengan sahabat. Jadi kain Nabi tu terselak, seluar Nabi tu terselak sedikit, sehingga nampak betis. Salah saya betis ataupun paha, wallah alam. Sayyidina Abu Bakar masuk, Nabi bagi masuk. Nabi tak tutup yang terselak tadi. Sayyidina Umar masuk, Nabi pun tak tutup. Sayyidina Osman masuk je, Nabi terus tutup kaki Nabi. Maka Siti Aisyah tanya, Rasulullah, kenapa tuan tutup? Yang lain ke tuan tak tutup? Nabi kata, wahai Aisyah, adakah aku tidak malu dengan seorang lelaki yang malaikat pun malu dengan dia? Sayyidina Osman ni malaikat pun malu dengan dia. Dan malu ini mesti ada dalam diri seorang beriman. Tidak mungkin akan ada melainkan pada diri orang yang beriman. Sebab tu orang beriman tu cemburu dia kuat. Malu nak tayang body, malu nak tayang muka isteri di media sosial dan sebagainya. Itu tanda orang beriman. Semakin kuat iman kita, semakin kita rasa malu untuk mempamerkan, memajang, orang kain kata panjang keluarga kita di hadapan orang. Sayyidina Osman selalu menghafal Al-Quran, adalah satu orang sahabat yang menghafalkan Al-Quran secara sempurna, penuh. Bahkan beliau juga termasuk sahabat yang menulis wahyu. Dan Sayyidina Osman sangat-sangat cinta dengan Al-Quran. Orang tu kalau cinta dengan sesuatu dan istiqamah dengan sesuatu, maka akhir hayat dia adalah pasti akan bersama dengan sesuatu yang dicintai itu. Itulah tanda Sayyidina Osman ni cinta pada Al-Quran tu ada dua. Yang pertama, Sayyidina Osman antara orang sahabat yang telah memerintahkan di zaman kekhalifahannya, beliau telah memerintahkan semua orang Islam untuk kumpulkan Al-Quran, kemudian ditulis. Para hufaz Al-Quran tu menulis Al-Quran, dan Al-Quran tu dibuat beberapa buah yang sama. Yang sama kita panggil Resam Osmani tu kan. Suruh para hafiz Al-Quran dikumpulkan, kemudian tulis sama semua. Kan sebab Al-Quran tu kan dia banyak riwayat. Kalau kita yang zaman yang sampai ke zaman kita selepas 1400 tahun tu tinggal 10 qiraah. Kalau tuan-tuan lihat Quran ni Resam Osmani atas bacaan hafaz, qiraah hafaz, sesuai dengan qiraah Imam Hafaz yang masyhur di kalangan ASEAN. Kalau tuan-tuan pergi ke Maroko ataupun di tempat lain, ada Quran yang macam ni sebiji, tapi qiraah Warash lain sikitlah. Kan tulisan dia lain, bukan khat dia, bacaan dia lain. Ada tak malun jadi yak malun, macam tu lah. Yang waduhi waduha tu banyak. Itu zaman kita. Kan? Zaman sahabat ketika itu lagi banyak lagi. Dan orang Islam masa tu dah ramai masuk Islam. Zaman Sayyidina Osman tu beliau telah menakluk Azerbaijan, Cyprus dan Afrika dan macam-macam lagi. Jadi ramai orang ajar masuk Islam. Supaya tidak terjadinya percampuran, akhirnya dia telah buat beberapa Al-Quran, kemudian disamakan tulisan dia, kemudian dihantar ke bandar-bandar Islam ketika itu. Sampai ke hari ini, itulah jasa Sayyidina Osman. Yang kedua, tanda cintanya kepada Al-Quran adalah beliau tu meninggal dunia dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Yang kalau nak teruskan pun boleh, kalau nak berhenti pun boleh. Saya serahkan kepada pihak tuan-tuan. Teruskan ke nak berhenti dulu? Berhenti dulu bulan depan. Apa? 10 minit lagi. Boleh betul ni? Ikhlas ke ni? Sayyidina Osman tu sama je macam Sayyidina Umar. Kan? Tidur dia atas lantai, tak ada pengawal dan sebagainya. Tapi sama juga macam Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tu mati, meninggal dunia dalam keadaan terbunuh. Sayyidina Osman pun terbunuh. Cuma Sayyidina Osman ni terbunuh, dia tu dibunuh oleh kalau Sayyidina Umar tu dibunuh oleh orang kafir. Abu Lu'lu' tu memang kafir. Tapi Sayyidina Osman ni dibunuh oleh orang-orang yang Islam. Kalau kita baca fitnah
yang terjadi kejadian yang terjadi dalam pembunuhan Sayyidina Osman tu betul-betul tak masuk akal. Jadi zaman sahabat tu kan 100 tahun. Jadi Sayyidina Osman tu memerintah ketika jadi khalifah tu selama 12 tahun. 6 tahun awal tu harmoni belaka, damai je. 6 tahun kemudian, masa tu 6 tahun awal tu dah banyak menakluk kota-kota sebahagian Romawi dan sebagainya. Romawi, Azerbaijan, Cyprus, Afrika dan sebagainya. Dan apa lagi saya tak ingat. 6 tahun berikutnya itulah masuknya fasa-fasa, bermulanya fitnah, kerosakan berlaku di kalangan orang Islam. Perbezaan pendapat, pertelingkahan yang sangat teruk, dan dicetuskan oleh orang Yahudi dari Yaman yang bernama Abdullah bin Sabah, yang mengaku menyamar masuk Islam. Sebab tu saya kata, kalau kita lihat sejarah Islam, 1400 tahun dah Islam ni, orang Yahudi yang masuk Islam tu boleh kira dengan jari. Dan yang kita kira dengan jari tu belum semua tu yang betul-betul Islam. Di antara yang masuk Islam tapi berniat untuk merosakkan Islam dan berjaya, itulah Abdullah bin Sabah. Dari dialah munculnya pahaman pegangan Syiah. Di zaman Sayyidina Osman tu, orang Islam tu tak pecah lagi. Sayyidina Umar meninggal dunia, terbunuh tu dibunuh oleh orang kafir, so tak ada masalah. Tapi masuk Islamnya Abdullah bin Sabah, maka dia telah menuduh Sayyidina Osman ni, apa orang panggil, kalau dia terbagi jawatan gubernur kepada Muawiyah di Syam. Muawiyah tu keluarga Sayyidina Osman. Dia bagi Marwan, Marwan bukan Khalifah Marwan tu, Marwan tu gubernur di, adalah pangkat-pangkat jabatan-jabatan tu dibagi kepada kerabat-kerabat Sayyidina Osman, yang menurut Sayyidina Osman ketika itu adalah orang yang, mereka yang diberi itu adalah orang yang patut. Para sahabat tak ada masalah pun, walaupun mereka pernah, beberapa orang sahabat seperti Talha dan Zubair menasihati Sayyidina Osman supaya jangan bagi jabatan kamu, bagi keluarga kamu je, nanti akan jadi masalah, ada orang tak suka dan sebagainya. Tapi mereka tetap taat dengan kepemimpinan, kekhalifahan Sayyidina Osman. Tapi Abdullah bin Sabah ini, orang Yahudi yang masuk Islam tadi, dia telah buat fitnah. Dia tulis surat, dan surat tadi di atas namakan Osman. Dan surat tadi dihantar kepada gubernur-gubernur Islam di Syam dan sebagainya. Akhirnya menaikkan kemarahan, macam yang kita hadap hari ni lah kan. Dalam dunia kita tu sama je. Tapi zaman tu adalah contoh. Zaman tu adalah contoh pemberontakan, kerosakan, perpecahan, pertelingkahan, peperangan saudara ataupun musuh, itu dah berlaku dah ada contoh dah. Mereka lah contohnya. Jadi sejumlah 2000 pemberontak yang dikumpulkan dari Abdullah bin Sabah untuk melucutkan ataupun membunuh Sayyidina Osman. Tapi mereka punya, itu masa tu orang Islam tu, 2000 tu orang Islam semua. Tak ada orang kafir langsung yang masuk campur. Ini orang Islam semua, tapi orang Islam yang baru. Ada beberapa sahabat yang dikatakan sahabat tapi ala-ala jadi khawarij. Yang lain tu semua orang Islam yang bukan sahabat. Sahabat mereka datang jumlah yang ramai, 2000 orang. Dengan alasannya nak tegur Osman, nak tegur khalifah. Masa tu masih zaman khalifah, tak ada raja dan sebagainya. Maka sampainya di rumah tempat Sayyidina Osman duduk, akhirnya mereka telah mengepung rumah Sayyidina Osman. Tidak ada siapa-siapa yang boleh keluar, tidak ada siapa-siapa yang boleh masuk. Dan makanan bekalan ditutup, ditahan selama 40 hari. 40 hari. Siapa yang bagi orang Islam makan dulu? Ketika Nabi wafat, yang bagi orang Islam makan adalah Sayyidina Osman. Yang bagi orang Islam Madinah perigi adalah Sayyidina Osman. Yang bagi segala keperluan, yang buat Al-Quran semua tu adalah, yang kumpulkan Al-Quran itu adalah Sayyidina Osman. Tapi Allah uji, dan memang itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita kata Sayyidina Osman ni lemah. Tak, itu takdir Allah. Takdir Allah tu pasti akan terjadi.
Dan Sayyidina Osman pun dah tahu. Maka dialah orang yang ditahan, tak boleh ada bekalan yang masuk, makanan yang masuk selama 40 hari. Bayangkan. Dan Sayyidina Osman menjalani hidup ni dengan tenang. Sahabat-sahabat lain datang minta untuk berperang, untuk halau pemberontak-berontak ni. Sayyidina Osman tak larang. Bayangkan, dah dikepung selama 40 hari dan dia khalifah, dan orang Islam yang serang masa tu. Dan mereka adalah sahabat-sahabat yang besar, Sayyidina Ali, Sayyidina Talha. Ini asyarah mubasyarah yang kita akan baca kisah mereka. Mereka antara sahabat-sahabat yang antaranya ada yang membela Sayyidina Osman, ada yang betul-betul tak setuju dengan pemberontakan tadi. Tapi orang Islam ketika itu memang fitnah tu membutakan dan memekakkan. Bayangkan di Madinah tu, orang Islam tu semuanya kata Sayyidina Osman ni tak jujur, tak amanah, pilih kasih dan sebagainya. Padahal orang Islam yang hidup, yang menyaksikan, boleh kita kata makam Nabi tu tak terlalu kering lagi lah kata kita. Tapi terjadinya apa yang Allah dah takdirkan. Akhirnya mereka serang, mereka masuk dalam rumah Sayyidina Osman dan mereka bunuh Sayyidina Osman. Ada yang tempeling Sayyidina Osman, ada yang sembelih pancung kepada Sayyidina Osman. Dan isteri Sayyidina Osman ketika itu yang bernama Nailah tadi tu menghalang. Dia halang, dia bagi badan dia halang supaya Sayyidina Osman tak terbunuh. Sayyidina Osman tak mengeluarkan perintah untuk menerang semula pun tidak ada. Dalam keadaan berpuasa, meninggal dunia dalam keadaan membaca Al-Quran dan berpuasa, dan isterinya pun terpotong tangan dia kerana membela, menahan pedang musuh tadi. Semua yang bunuh tu orang Islam. Kalau tuan-tuan tengok di Indonesia sekarang tu kan, yang terjadinya macam itulah, demonstrasi macam itulah, lebih kurang macam itulah. Kalau kita lihat dekat Facebook tu kan, polis pun kena turut, kena pukul Sayyidina Osman tu kena macam tu. Sampai tak tahu, dan sampai ke sudah secara mahkamah, secara rasmi, pembunuh Sayyidina Osman tu tak ditangkap sampai ke hari ini. Tapi tahulah siapa bunuh dia tu, tapi tak dihakimi, tak diadili, kerana ramai sangat yang bunuh. Dan mereka lepas bunuh tu bangga pula tu, kan. Dan Sayyidina Osman terbunuh, dikebumikan di Baqi' dalam keadaan senyap-senyap. Kerana orang pemberontak tu telah menguasai Madinah. Dah bunuh Sayyidina Osman tu, mereka nak jadi khalifah, nak naikkan khalifah di kalangan mereka. Sampai Sayyidina Osman tu dikebumikan di Baqi' di malam hari oleh tak sampai 10 orang yang kebumikan. Khalifah ketika itu. Dan itu menantu Nabi. 2 kali jadi menantu Nabi. Kalau Nabi ada 3 anak perempuan, Nabi bagi kat dia yang ketiga. Bayangkan orang macam tu. Tapi bila fitnah berlaku, kita dah tak pandang lah. Ulama ke, syekh ke, tuan guru ke, pak kiai ke, orang kaya ke, orang yang pernah sumbang, bagi sumbangan 100. Tapi kalau fitnah tu terjadi, dan benda tu jangan kita kata, kita tak boleh kata kami tak macam sahabat, kami tahu, kita ada data, kita ada maklumat, kita ada bukti. Tidak. Khairul quruni qarni, kata Nabi, sebaik-baik kurun adalah kurunku, iaitu zaman 100 tahun di zaman Nabi dan sahabat. So kalau zaman sahabat pun mereka terkesan, sebahagian orang Islam, bukan sahabat, sebahagian orang Islam terkesan dengan fitnah, apatah lagi kita. Sebab tu zaman sahabat Sayyidina Osman terbunuh tu, ada sahabat yang larikan diri, yang tidak masuk campur langsung, tak membela pemberontak, tak menyalahkan pemberontak, tak membela Sayyidina Osman, tak menyalahkan Sayyidina Osman. Maka setelah itu terjadilah pembukaan segala kerusakan-kerusakan, fitnah-fitnah yang berlaku di kalangan para sahabat yang tak masuk akal sebenarnya. Tak masuk akal, tapi itulah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup 10 minit dah. Dah kot? Dah InsyaAllah Sayyidina Osman ni kalau nak diceritakan ada je lagi, tapi disambung dengan Sayyidina Ali lah. Sebab dia masuk ke fasa Sayyidina Ali tu. Dia akan masuk ke dalam cerita kepada Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali masa tu memang bukan khalifah, bukan siapa-siapa. Talha dan Zubair tu mereka tak ngam, tapi bukan khalifah ketika itu. Yang cerita tu, kesedihan yang berlaku tu adalah ketika terbunuhnya Sayyidina Osman. Dan lepas terbunuh,
sahabat yang besar-besar ni tak boleh buat apa, sebab fitnah tu terlalu berluasa, viral tu terlalu berluasa sampai bingung sahabat tu, serba salah. Nak pegang tak boleh. Sayyidina Osman sebagai khalifah tak benarkan siapa-siapa pun untuk menyerang orang Islam. Bayangkan, dia mati sebagai khalifah, dia mati, dia dibunuh. Dia bukan bunuh diri, bukan. Kalau orang biasa, contoh tuan-tuan berlari, ada kereta berdiri tengah-tengah jalan tu, tak apalah, aku redha mati, itu bukan syahid, itu bunuh diri. Tak boleh kita masukkan, campakkan diri kita dalam kebinasaan macam tu saja, tak. Tapi Sayyidina Osman, dia boleh lawan. Kalau dalam fiqh dia ada kitab Babus Siyal, bab mempertahankan diri. Dia ada peringkat-peringkat dia kan. Kalau orang nak rompak kita, apa kita boleh buat? Kalau dia rompak kita pakai kayu je, tak boleh kita bunuh terus grip krak tak boleh. Dia ada step-step dia. Sayyidina Osman tu secara fiqh boleh balas, tapi langsung tak balas. Bukan Sayyidina Osman tu bukannya orang yang tak reti perang, tidak. Sayyidina Osman tu menyertai peperangan demi peperangan yang berlaku, yang tak mati-mati sampai jadi khalifah yang ketiga. Maknanya hebat. Tapi kerana Nabi kata sabar. Kamu sabar, kamu buka puasa nanti dengan kami. Tak batalkan puasa. Oh ya Allah, darurat macam tu pun tak batalkan puasa, tuan-tuan. Semoga Allah SWT beri taufik dan hidayahnya kepada kita. Mungkin sedikit sebanyak kisah-kisahnya yang boleh kita jadikan sebagai motivasi dan inspirasi lah untuk menjalani hidup kita ni. Kalau tuan-tuan tapi jangan salah baca. Bila tuan-tuan salah baca, jangan baca kat internet. Saya boleh ceritakan, saya boleh kongsikan sikit-sikit insya-Allah. Jangan baca kat internet. Kalau baca kat internet, apa akan berlaku? Tuan-tuan akan salah faham, dan antara yang disalahkan adalah Talha, Zubair, Aisyah dan Ali, Muawiyah. Oh, itu semua dahsyat jadinya kita tu, sahabat ni jahat dah. Memang macam tu. Dalam internet tu akan ceritakan yang berterabur lah. Tapi orang yang dah biasa dengan kisah para sahabat dan dah belajar tauhid dan sebagainya, dia kalau cerita tu dia tidaklah merosakkan cerita tu, tak. Cerita tu tak rosak sebenarnya. Tapi kalau kita baca daripada maklumat yang salah. Tapi yang satu yang point dia, Abdullah bin Sabah tu lah, lahirnya Syiah tu daripada dia, dan dia lah pencetusnya. Bayangkan zaman Sayyidina Osman ada, dia boleh buat surat palsu, boleh jadikan benda tu sebagai provokasi sehingga orang Islam tertipu. Padahal tu bukti kan. Bayangkan hari ni benda tu semua, Masya Allah, di hujung jari je. Sebab tu kita kena bijak. Bijak seperti para sahabat, mereka bijak dalam menghadapi ujian ketika itu. Wallahu ta'ala alam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak baik datang daripada kelemahan dan kekurangan saya. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya minta maaf kepada tuan-tuan semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis surah Al-As. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.